Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan membuat perbentangan tajwid iaitu surah An-Nisa bermula daripada ayat 24 hingga ayat 26. Sebelum saya mulakan perbentangan tajwid, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Miqdad bin Zulhelmi. Nombor matrik saya KSD 230601002. Saya daripada Diploma Syariah Islamiah. Okey, ayat saya bermula dengan ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. InsyaAllah kita bermula daripada wal muhsanatu. Sonatu iaitu hukumnya adalah mad asli. Minan nisa'i ada dua, iaitu alif lam syamsiah dan nisa'i panjang dan bertemu dengan hamzah. Hukumnya adalah mad wajib muttasil. Illa mad asli, mad asli, malakat aymanukum mad asli. Dan kemudian ada waqaf solat, iaitu waqaf solat ni lebih baik untuk kita sambung ayat ni. Seterusnya kitab Allahi, kitab mad asli, Allahi lafzul jalalah, alaikum alaikum. Dekat atas alaikum tu ada waqaf solat juga, waqaf jaiz, waqaf ja. Itu kita harus berhenti. Waqaf harus. Wa uhilla lakum ma wara'a. Wa uhilla lakum, mim bertemu dengan mim, jadi hukumnya adalah idgham mislain. Wara'a, hamzah tu ada dalam satu kalimah, maka hukumnya adalah mad wajib muttasil. Okey, seterusnya dzalikum an tabtagu. Dzalikum mad asli. Dzalikum an tabtagu, mim bertemu dengan hamzah, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Tabtagu bi amwalikum, an tabtagu, nun bertemu dengan ta, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Tabtagu, tab tu adalah qalqalah. Tabtagu panjang, gu tu jadi mad asli. Seterusnya bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Bi amwalikum, amwa mad asli, muhsinina, bi amwalikum muhsinin, mim bertemu dengan mim adalah hukumnya adalah idgham mislain. Muhsinina, sinina mad asli, ghairu musafihin, satu panjang, maka panjang dua harakat, jadi mad asli. Musafihin panjang juga, mad asli. Lepas tu dekat atas tu ada waqaf jaiz. Okey, seterusnya famastamta'tum bihi. Famastamta'tum, mim bertemu dengan ba, tamta'tum bihi, jadi hukumnya adalah ikhfa syafawi. Bihi panjang, mad silah qasira. Seterusnya minhunna fa'atuhunna. Minhunna
wajibul gunnah. Fa'atuhunna, ada fa'a tu ada panjang, jadi jadi fa'atuhun, hamzah dengan alif tu dia bersama, jadi mad badal. Fa'atuhunna, tu panjang jadi mad asli. Hunna wajibul gunnah. Ujurahunna, ujur jadi mad asli. Rahunna, hunna iaitu wajibul gunnah. Faridah iaitu panjang, faridah 2 harakat jadi mad asli. Dan di atasnya ada waqaf harus, waqaf jaiz. Seterusnya wala junaha alaikum fima, wala mad asli, junaha mad asli, alaikum fima, mim bertemu dengan fa, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Fima mad asli, fima ada 2 kat situ mad aslinya. Seterusnya taradaitum bihi min ba'dil faridah. Taradaitum mad asli panjang, mim bertemu dengan ba, taradaitum bihi, jadi ikhfa syafawi. Lepas tu bihi tu panjang juga, bihi, maka jadi maksilah qasirah. Min ba'dil faridah, mim kecil tu bertemu dengan ba, maka hukumnya adalah iklab. Min ba'dil faridah, ba'dil faridah, kat situ ada alif lam qamariyah. Faridah 2 harakat mad asli. Lepas tu di atasnya ada waqaf jaiz, waqaf harus berhenti. Okay, seterusnya innallaha kana aliman hakima. Innallah wajibul gunnah, Allahu lafzul jalalah, kana mad asli panjang 2 harakat, aliman mad asli, hakima aliman hakima. Aliman hakima, tanwin tu sebaris dia selari, maka bacaan dia jelas aliman hakima. Mim tanwin bertemu dengan ha, hukumnya adalah izhar halki. Hakima mad asli, maka last kali itu adalah mad iwad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Arifin bin Amiluddin dan nombor matriks KSD 23040104. InsyaAllah saya akan teruskan video ini dengan bacaan ayat ke-25 lah, separuh daripada ayat 25 dan seterusnya akan disambung oleh sahabat saya nanti insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. Sadaqallahul Azim. InsyaAllah seterusnya kita akan lihat hukum-hukum tajwid yang terdapat pada ayat 25 inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati'. Man lam, di situ nun bertemu dengan lam, yang mana hukum tajwidnya adalah idgham bila gunnah. Kita tak perlu dengungkan, jadi terus wa man lam tak perlu dengung.
Lam yastati'. Mim mati bertemu dengan ya. Izhar syafawi. Jelaskan saja bacaannya. Lam. Tak didengung, tak ada apa terus. Lam yastati'. Mim mati bertemu dengan ya. Yastati' minkum. Minkum. Di situ ada nun. Nun mati bertemu dengan kaf. Nun mati bertemu dengan kaf. Hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa hakiki. Kita perlu dengunglah sekurang-kurangnya 2 harakat. Minkum tawlan. Tawlan, waw, dan sebelumnya berbalis atas, maka di situ madlin. Waw tu kita perlu baca dengan lembut. Tawlan. Ayyankiha. Ayyankiha. Kat situ ada 2 hukum Ayyan. Yang pertama tu ay. Nun bertemu dengan ya. Nun bertemu dengan ya idgham ma'al gunnah. Kita masukkan huruf itu dan dengungkan dia. Ayyankiha. Sekurang-kurangnya 2 harakat. Yang kiha sama seperti tadi. Nun mati bertemu dengan kaf. Nun mati bertemu dengan kaf, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ayyyankihal muhsanat. Al-muhsanat di situ adalah alif lam qamariyah, al-mu'minat, alif lam qamariyah, dan di situ nun yang terdapat alif kecil itu adalah mad asli. Kita perlu baca 2 harakat di kalimah al-muhsanat dan juga al-mu'minat. Seterusnya famimma. Famimma hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Nun mati bertemu dengan mim. Kemudian mad asli. Malakat aymanukum. Ayman di situ ada alif mad asli. Aymanukum. Kum mim bertemu dengan mim. Hukumnya adalah ikhfa syafawi. Min fataya. Min nun mati bertemu dengan fa, ikhfa hakiki. Fataya. Fataya di situ ada mad asli. Kum fatayatikumul mu'minat. Al-mu'minat ada mad dia adalah alif lam qamariyah. Kemudian apabila kita berhenti di kalimah al-mu'minat, maka hukum nat itu adalah mad arid disukun. Seterusnya wallah Allah adalah lafzul jalalah. A'lamu bi imanikum. Iman itu mad badal, mad asli. Nikum ba'. Kat situ ada mim mati bertemu dengan ba'. Hukumnya adalah ikhfa syafawi. Kemudian ba'dukum, mim mati bertemu dengan mim, sama seperti tadi, ia adalah idgham mithlan syafawi. Kemudian mim ba', nun mati bertemu dengan ba, hukumnya adalah iqlab. Min ba'din, tanwin bertemu dengan fa, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Falkihu, nun mati bertemu dengan kaf, hukumnya adalah ikhfa hakiki juga. Hunna, nun yang bersyaddah, maka hukumnya adalah wajibul gunnah. Bi'idni ahlihinna, ahlihinna juga wajibul gunnah. Wa atu, mad badal, tu mad asli. Hunna adalah wajibul gunnah. Ujurahunna, ju mad asli. Hunna adalah wajibul gunnah. Bil ma'ruf, alif lam di situ adalah al-ma'ruf itu adalah alif lam qamariyah. Muhsanatin, tin kat situ tidak didengung kerana selepasnya adalah huruf ghin, sebahagian daripada huruf al-halqu. Ghaira, madlin perlu dibaca dengan tipis. Ghaira. Musafihatin, tin kat situ. Musafihat, hat tu ada alif kecil, itu adalah mad asli. Kemudian tiu musafihatiu, tanwin bertemu dengan waw, kita perlu masukkan huruf waw itu, tanwin itu ke dalam huruf waw. Dan di situ hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Wala muttakhidan, la mad asli, muttakhidha mad asli. Akhdan, dan apabila berhenti di situ maka hukumnya adalah mad arid disukun. Seterusnya berkenaan dengan tanda-tanda waqaf yang terdapat dalam ayat ke-25 ini. Kita dapat lihat di situ ada 3 tanda huruf jim kecil yang dinamakan sebagai waqaf jaiz, dan hukumnya adalah harus untuk kita berhenti ataupun untuk kita teruskan di setiap tanda-tanda waqaf yang ada itulah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Hakimi bin Amzi. Nombor kad matrik KSD 2306010005. Saya akan membaca sebahagian daripada ayat 25 dan 26 dari surah An-Nisa dan akan mengeluarkan hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي اليتامى منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم Sadaqallahul Azim. Okey, saya akan keluarkan hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat ini. Yang pertama, fa'iza, za tu jaiz munfasil. Uhsinna, na tu wajibul guna. Fa'in ataina, fa'in tu izhar halki. Ataina, ta itu maklin. Lifahisatim fa, fa tu ma asli. Isatim fa, tanwin bertemu dengan fa, jadi ifa hakiki. Fa alaihinna, la itu ma asli. Maklin. Hinna tu wajibul guna. Nisfu ma alal muhsanati. Ma tu ma asli. Al muhsanati itu alif lam qamariyah. Nati tu ma asli. Minal azabi. Al azabi ni alif lam qamariyah juga. Lepas tu kat sini kita boleh lihat ada wakaf jaiz, iaitu ja. Maksudnya harus untuk diteruskan dan harus untuk berhenti. Zalika, za tu ma asli. Liman kha. Kat sini kita boleh lihat nun mati bertemu dengan kha. Jadi hukum dia izhar halki. Khasiyal anata. Al-anata ni alif lam qamariyah. Minkum wa an. Kat sini kita boleh lihat minkum yang mati bertemu dengan kaf. Jadi ifa hakiki. Lepas tu minkum wa an. Mim mati bertemu dengan waw. Jadi hukum dia kat sini izhar halki. Wa an tasbiru. An tasbiru ni nun mati bertemu dengan ta. Jadi izhar ifa hakiki. Apa tu tasbiru ni ru tu ma asli. Khairul lakum. Kat sini kita boleh lihat tanwin bertemu dengan lam. Jadi hukum kat sini ifa igwam bila guna. Lakum wallahu. Kat sini boleh lihat mim mati bertemu dengan waw. Jadi hukumnya izhar safawi. Kat sini pun kita boleh lihat ada wakaf jaiz juga. Qala. Maksudnya kat sini diharuskan untuk berhenti.
Wallahu, Allah tu al-jalalah. Wallahu ghafurur rahim. Ghafurun, fu tu ma'aslim. Rahim. Kat sini kita boleh lihat tanwin bertemu dengan ra. Jadi hukumnya idgham bila guna. Lepas tu rahim. Kat sini hukumnya mad arid lisukun. Uridullah. Kat sini ri tu mad asli. Allah tu al-jalalah liyubayyina lakum. Lakum tu kita boleh lihat mim mati bertemu dengan waw. Jadi izhar safawi. Wa yahdiyakum. Kat sini kita boleh lihat nun mati bertemu dengan shin. Hukumnya izhar safawi juga. Sunanal ladzina. Alladzina ni alif lam samsiyah. Min qablikum. Kat sini kita boleh lihat nun mati bertemu dengan qaf. Qaf ni huruf. Jadi kat sini hukumnya hifa hakiki. Qablikum wa yatubah. Kum wa yatubah. Nun mati bertemu dengan waw. Jadi izhar safawi. Wa yatubah. Tu ma asli. Alaikum wallahu. Alai tu lai tu madlid. Kum wallahu. Mim mati bertemu dengan waw, jadi izhar haki. Kat sini pun ada wakaf qala. Yang tu maksudnya tadilah diharuskan untuk berhenti. Wallahu, Allah tu al-jalalah. Alimun. Ali tu ma'asli. Mun hakim. Ni tanwin bertemu dengan ha. Habdas. Jadi izhar haki. Hakimun. Ki tu ma'asli. Mun apa tu hakim ni, hakimun ni dia ma'arid li sukun. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.